soalan dia, kita ganti kapet baru. Boleh tak orang kampung ambil kapet lama? Kita ganti kipas baru. Boleh tak ambil kipas lama? Kita ganti aircon. Kipas lama tu boleh tak pakai ambil? Dengar baik-baik. Apabila tidak boleh digunakan lagi, faham lagi? Maka boleh dialih. Atau nak buat masjid yang lain, masjid yang baru. Tapi ni masalah ni bukan buat masjid baru, tukar je. Segala harta yang diwakafkan di masjid tak boleh diambil oleh orang ramai. Haram. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tukar pintu, tukar kapet, tukar apa yang pakat berebut balik. Tu boleh nuruh pintu, tu boleh pintu cengar, tu bahan pinggan makuk zaman lama, bodoh moh. Semua tu haram, wajib atau semula. Sekarang juga. Jangan main-main. Dia pun panggil dengan aku. Suruh. Faham lagi. Tadi jawab kita berani kita nak pindah-pindah. Kita mengaji gitu je lah. Tak boleh. Kalau maknanya tak boleh nak guna dah kipas itu kerana kita nak masuk awal dingin, contoh. Maka hendaklah kipas itu diberi kepada masjid juga. Tarah je sama. Tak boleh turun tarah. Faham? Dan jika tidak ada lagi masjid yang sudi menerima. Faham lagi? Dia ada tertib dia. Barulah turun boleh diberi kepada musalla. Supaya pahala orang tu tak butuh. Faham lagi? Bila tidak ada musalla boleh terima. Musalla ni setengah ulama kata masjid dah. Barulah turunlah martabat boleh diberi kepada riba, pondok, madrasah, sekolah, rumah anak yatim. Boleh. Faham lagi? Tak boleh pandai-pandai ambil gitu. Dan jika tidak ada lagi yang anak menerimanya, lalu kalau kita biar papang tu, barang tu jadi punah, maka boleh dijual dan duit itu balik kepada masjid yang asal tadi. Faham? Supaya jadi benda belian untuk orang yang wakaf hak asal. Bahkan kalau kita masjid sekarang pakai kolah, nak buat masjid baru kat gigi kolah tak ada dah. Tempat ambil wuduk comel. Wajib katok semi kawal katok kolah tu. Semi kolah hak lama tu wajib masuk dalam tapak masjid. Jadi bin. Kita dah anding tuk sungai. Orang suruh orang duduk ngajar dia main TikTok. Lepas tu anding barang masjid. Tu tak? Kena dengar, kena belajar hukum akam. Tak rugi, faham? Gitu dah hukum. Jadi bila tidak ada dah pihak yang boleh menggunakan daripada pihak yang kita sebut tadi mengikut tertib,